Tapi kalau dua-dua tersumbat, dia boleh jadi congenital, iaitu genetik. Mungkin daripada dia kecil, kita tak tahu sebab dua-dua tersumbat. Keturunan lah. Yes, yang kita ni jarang lah nak effect dua-dua. Tapi kalau betul. dua-dua berlaku, boleh jadi keturunan juga. Okey, kepada wanita-wanita kat luar sana, doktor, apakah macam sebelum diorang ni tahu yang diorang ni, sebelum nak tahu yang diorang ni block, apa simptom-simptom dia? Dia akan continuous period pain ke. yang melampau ke macam mana? Mesti ada simptom kan? Kalau fallopian tube block, dia tak akan ada simptom berkaitan dengan period. Sebab period tak masuk pun dalam tu. Fallopian tube tu hanya untuk telur lalu. Jadi simptom dia adalah dia pregnant tapi luar rahim. Sebab telur tak masuk dalam rahim. Faham. Dia kalau ada Tapi gambar dia rajah, boleh lah kita bagi pregnant. gambar rajah Dia nanti. pregnant boleh. Dia boleh pregnant, tapi sperm tu travel, cari telur tak ada dalam rahim, telur ada tersekat dekat tube fallopian. So persenyawan berlaku dekat situ. Tapi kisah kawan I ni, dia doktor, dia punya specialist kata dia, bukan specialist lah, gynae dia kata dia memang satu je cara dia, IVF je. Dia tak ada hope dah. Maksudnya dia memang dah tersumbat. Yes, tapi kebanyakan wanita yang ada tube fallopian tersumbat tak ada simptom. Dia cuma susah nak dapat anak, ataupun dia dapat anak tapi luar rahim. Maksudnya dekat tube fallopian dia punya pregnancy. Yang tu high risk untuk dia jugalah. Itu high risk untuk dia sebab kalau pregnancy dah besar, pecah, dia hilanglah satu tube fallopian. So tinggal satu je. Maksudnya doktor, macam kalau saya ada tube fallopian tersumbat tu, tapi saya kan memang tak nak, bukan tak nak anak lah, maksudnya tak ada nak dapatkan anak ke apa. Untuk kesihatan sendiri tak ada masalah, dia tak memudaratkan masalah rahim tu. Dia tak memudaratkan. Ini kalau macam susah nak dapat susah anak, nak dapat mengandung anak. tu. Yes. Mengandung luar rahim. Mengandung luar rahim.